bumi para nabi di atas muka bumi ini antaranya adalah bumi Syria, bumi Palestin, bumi Mesir dan juga bumi Mekah. Untuk imam kita baca ayat tadi, watin wa zaitun. Tin ini dikiaskan dengan tin ini buah tin lah, zaitun buah zaitun. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala sebut tin dan zaitun? Sebab dia pokok syurga, makanan ahli syurga. Nah, dan dia adalah daya manusia yang terbaik di dunia ni. Kalau kita boleh makan buah tin, buah zaitun setiap hari, tuan-tuan, insya-Allah dia boleh lawan penyakit kanser, penyakit darah tinggi, kencing manis. Dia buah syurga, tuan-tuan. Jadi bayangkan buah syurga, makanan ahli syurga. Kata ulama, kata Ibn Katsir, ada beberapa tafsiran, tapi kita ambil satu pendapat. Dikiaskan dengan bumi yang Allah Subhanahu wa taala cinta. Bukan semata-mata Allah nak sebut tentang tin, bukan semata-mata Allah nak sebut tentang zaitun, tetapi tin itu dikiaskan, tuan-tuan, adalah kepada bumi Syria. Zaitun itu dikiaskan, tuan-tuan, kepada bumi Palestin, di mana Allah utuskan Nabi Isa alaihissalam dan nabi-nabi yang paling ramai di atas muka bumi ini di dua tempat. Yang pertama di Syria dan juga di Palestin. Dan nabi akhir dan nabi ulul azmi terakhirnya adalah Nabi Isa. Wa Turisin, Allah bersumpah dengan bukit Tursina. Bukit Tursina di Mesir. Allah utuskan Nabi Musa alaihissalam, Nabi ulul azmi juga. Wa hadzal baladil amin, Allah bersumpah dengan negeri Mekah yang aman damai. Allah utuskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila tuan-tuan baca ayat ni, tuan-tuan kena ingatlah, tin dan zaitun adalah Syria dan Palestin. Allah utuskan nabi yang paling ramai. Nabi terakhir ulul azmi adalah Nabi Isa. Wa Turisin, bukit Tursina, tempat Nabi Musa bercakap dan bermunajat dengan Allah. Allah utuskan Nabi Musa alaihissalam. Wa hadzal baladil amin, negeri Mekah, Allah utuskan Nabi kita Muhammad. 4 buah negara, 3 Nabi ulul azmi yang Allah utuskan. Hebatnya. Inilah dia bumi para anbiya. Inilah dia buah tin yang paling baik adalah daripada Syria. Negeri lain memang tak ada warna hitam macam ni, tuan-tuan. Hak biasa tu, hak warna macam ni memang banyak lah, tetapi hak warna hitam macam ni, tuan-tuan, hanya ada dekat Syria sahaja. Masya Allah, tuan-tuan. Inilah buah yang diberkati oleh Allah. Jadi bumi ini adalah bumi allazi barakna, diberkati oleh Allah. Bukan sahaja bumi para anbiya, tetapi bumi yang ada, yang tumbuh, yang paling banyak padanya buah syurga. Buah tin, buah zaitun adalah buah syurga. Demikian juga bumi yang paling subur di dunia, tuan-tuan. Bumi Syam ini, khususnya di Syria, adalah bumi yang paling subur di dunia. Para ulama menyatakan bumi allazi barakna, bumi yang diberkati itu adalah bumi Syam, yang turut merangkumi Syria dan Palestin, diberkati kerana kebanyakan nabi berasal daripada negeri ini selain daripada tanahnya yang paling subur. Jadi suburnya tanah ini menyebabkan tanah ini disebut di dalam Al-Quran allazi barakna, bumi yang kami berkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau buah tembikar ni, tuan-tuan, 1 biji 10 kilo, 15 kilo, memang tak jumpalah tempat kitanya, tuan-tuan. Nah, okey, kita tengok hadis Nabi pula sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang bumi ini. Bumi ini, kata Nabi, bumi yang di mana dia adalah bumi jihad dan akan kembali kepada tangan umat Islam. Ya Muaz, innallaha sayuftahu alaikum syam min ba'di minal arish ilal furat. Wahai Muaz, Allah akan membuka negeri kepada kamu, iaitu negeri Syam, selepas kewafatanku. Jadi negeri Syam ini Nabi kata daripada Arish. Arish ni semenanjung Sinai lah, tempat Nabi Musa bermunajat tu. Ilal Furat, sehinggalah ke sungai Furat. Kawasan sungai Furat sekarang ini, dia ini di negara Iraq, tempat ISIS kuasai. Nabi kata rijalihim, lelaki-lelaki mereka, wa nisaihim, wanita-wanita mereka, wa imaihim, hamba-hamba mereka, yakni golongan miskin, murabituna ila yaumil qiyamah, menjadi benteng mempertahankan Islam sehingga ke hari kiamat. Sehingga ke hari kiamat, tuan-tuan, bumi ini akan dipertahankan oleh umat Islam. Dah, yakinlah tuan-tuan, Islam tidak akan kalah di bumi Syam ini. Walaupun Bashar al-Assad dapat bantuan daripada Rusia, daripada Amerika, seluruh dunia berkumpul untuk memerangi mujahidin Islam. Walaupun mereka taja satu kumpulan namanya ISIS, tetapi
penduduk dekat sana tuan-tuan, mereka tidak akan membiarkan bumi ini dikuasai sepenuhnya oleh musuh-musuh Allah. Nabi menjanjikan bahawa penduduk negeri ini akan menjadi benteng sehingga ke hari kiamat. Man ikhtara minkum sahilan min sawahili Syam atau Baitul Maqdis wa huwa al-jihad ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang berpeluang berada di bumi Syam, ataupun bagi kita yang berpeluang untuk membantu perjuangan negeri Syam ini tuan-tuan, ataupun berpeluang untuk membantu Baitul Maqdis, Nabi mengisytiharkan kita juga turut berjihad sehingga ke hari kiamat. Itu beruntungnya kita tuan-tuan kalau kita dapat bantu mereka. Kita nak pergi tak larat, balik-balik kena tangkap lah. Kemudian Nabi sebut lagi, aqara darul Islam bisyam, center kita, pusat kita ni tuan-tuan bagi umat Islam adalah di negara Syam. Sebab itulah musuh-musuh ni nak sangat kuasai negara Syam. Center kita ni negara Syam tuan-tuan, yakni di Syria. Nabi ingatkan lagi, ingatlah sesungguhnya iman itu ketika mana berlakunya fitnah di negara Syam. Nabi kata ingatlah ketika mana berlakunya fitnah itu di negara Syam. Di mana imam kita? Ingatlah iman itu ketika mana berlakunya fitnah di negara Syam. Di mana imam kita tuan-tuan? Ketika mana berlakunya fitnah, di sini maksudnya perang di negara Syam. Di mana imam kita? Adakah imam kita bergantung di sana tuan-tuan bersama dengan perjuangan mereka? Setiap detik dan saat kita sentiasa merindui bumi Syam dan berdoa tuan-tuan untuk mereka dan berusaha untuk membantu mereka. Ataupun sebaliknya, aku tak pedulilah, dia kata serabut perut, ataupun serah kepada Amerika, Israel lah, ikut dia lah. Kemudian tuan-tuan, bumi ini juga adalah bumi tempat Nabi berniaga. Nabi ni tak pernah pergi ke luar negara, tetapi Nabi hanya pijak 2 buah negara sahaja, yakni Palestin masa Isra' dan Mi'raj yang keduanya adalah Bushra Asyam. Tempat di mana Nabi SAW berpijak di sini, tempat berniaga ni, Suaidak ni tuan-tuan. Suaidak, tempat sinilah Nabi SAW berdagang dahulu. Sebab itulah kalau kita pergi ke Suaidak hari ini tuan-tuan, di sana ada satu pasar dipanggil pasar Nabi SAW. Di situlah Nabi berdagang. Nabi berdagang kali pertamanya ketika mana Nabi berumur 12 tahun bersama dengan bapa saudaranya Abu Talib. Bila sampai dekat sana, Buhairah ni padri Kristian, dia tengok ada benda yang pelik. Ni awang ni sedang berjalan, dia kata tak pernah berlaku. Kalau awang berjalan ni dalam kitab dia kata menunjukkan karamah yang berlaku kepada seseorang manusia. Dicek, awan tadi melindungi Nabi SAW. Lalu dia pun datang jumpa dengan Abu Talib. Dia kata, siapakah budak, siapakah bapa kepada budak ini? Abu Talib kata, akulah. Bohong, dia kata, bapa dia sudah meninggal dunia kalau mengikut dalam kitab dia. Cuba kamu tengok, dia kata di belakang Nabi tu, buka baju, inilah ada cok Khatimul Anbiya. Budak ini akan menjadi Nabi, bawa balik segera ke Mekah, sebab bila Yahudi dapat tahu, Yahudi akan bunuh. Itulah Abu Talib pun tuan-tuan terus balik, dia tak tinggal lama. Dan Nabi pergi lamanya berniaga tuan-tuan, sampai ke berapa lama, sebulan 2 bulan. Nabi pergi 2-3 kali juga membawa barang dagangan Khadijah ketika mana berumur 25 tahun. Di sinilah dipanggil pasar Nabi SAW. Di Suaidak ni tuan-tuan, ni Suaidak ni Kemudian Nabi SAW menyatakan tentang kelebihan bumi Syam. Dalam hadis ini Nabi sebut 3 kali, Tuba li Syam. Nabi kata, Tuba li Syam, Tuba li Syam, beruntunglah penduduk Syam, beruntunglah penduduk Syam, beruntunglah penduduk Syam. Kulna, para sahabat bertanya, li ayyi zalika ya Rasulullah, kenapa beruntungnya orang menjadi penduduk Syam ni? Mati saja hari ni, duduk perang aja. Kita pun berhak tanya, apa yang untungnya? Kata Nabi, li'annal malaikatar rahmani basitatun ajnihataha 'alaiha, kerana malaikat rahmat ni mengembangkan sayapnya kepada penduduk Syam. Kembang sayap apa, duduk perang tiap-tiap hari. Sampai ke mereka lari ke negara kita tuan-tuan. Sebenarnya
mereka yang mempertahankan bumi mereka dan sanggup mati, beruntunglah mereka mati-mati masuk syurga terus tuan-tuan. Negeri ini adalah benteng bagi umat Islam, dan insya-Allah dia akan kembali kepada umat Islam. Dan inilah juga bumi para nabi dan para sahabat tuan-tuan. Ubadah bin Jarrah, Khalid bin Al-Walid, kubur dia di sana. Ubadah bin Samah, kubur dia di sana. Muaz bin Jabal, kubur dia di sana. Bilal bin Rabah, kubur dia juga di Syria. Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas, bahkan Abdullah ibn Maktum. Siapa Abdullah ibn Maktum? Dia adalah muazzin kedua Masjid An-Nabawi, muazzin yang kedua bagi Nabi SAW. Muazzin pertama Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah tuan-tuan, kubur dia dekat sana tuan-tuan. Muawiyah bin Abi Sufyan juga kubur dia dekat sana tuan-tuan. Inilah dia maqam Bilal bin Rabah. Allahu Akbar, berada di kota Damsyq. Sedangkan dia adalah muazzin Nabi. Masa Nabi hidup dia menjadi muazzin. Selepas Nabi wafat, dia tidak boleh duduk dekat Madinah, sebab bila duduk dekat Madinah ingat pada Nabi. Tengok masjid, ingat Nabi. Ingat Nabi, ingat masjid. Tu dia tuan-tuan. Dia menangis apabila tiap kali dia ingat pada Nabi, sehinggalah dia letak jawatan sebagai muazzin Nabi SAW. Tak boleh nak melaungkan azan bila sebut kalimah asyhadu anna Muhammadar Rasul. Tak boleh nak sebut tuan-tuan Muhammadur Rasulullah. Akhir sekali dia letak jawatan, dia pun pergi berperang dan membuka negara Syam sehingga dia mati. Dan penuh Nabi datang melalui mimpi. Nabi kata, wahai Bilal, kamu tak rindu pada aku ke? Kamu tak ingat pada aku ke? Begitulah akhirnya dia pergi tuan-tuan. Tapi dia balik semula ke negara Syam. Inilah dia kubur Muawiyah bin Abi Sufyan, sahabat Nabi, hafal Quran, penulis wahyu tuan-tuan, dan dia adalah gubernur di negara Syam, gubernur di kota Damsyq tuan-tuan, di zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab, kemudian di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan tuan-tuan. Dan dia adalah pengasas kepada kerajaan Bani Umayyah tuan-tuan. Kubur dia tuan-tuan diletak dia punya di dalam pagar besi, sebab orang Syiah ni tuan-tuan baling batu, baling botol yang ada dia punya api tuan-tuan untuk membakar makam Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini bekas kesang daripada terbakar ni. Sehinggalah dia letak dia punya besi grey tu tuan-tuan. Sebab orang Syiah ni tuan-tuan dia sangat benci kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini kubur-kubur sahabat semua berada di kota Damsyq belaka. Sebab itulah kita hendaklah faham tuan-tuan, yang dibunuh hari ini tu di bumi Syria ni, mereka ini sebenarnya adalah anak cucu kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Mereka ini adalah anak cucu kepada Bilal bin Rabah. Mereka ini adalah anak cucu sahabat, 10,000 sahabat yang mati tuan-tuan, yang dikebumikan di bumi Syam, yang dikebumikan di bumi Syria tuan-tuan. Jadi para sahabat ni tuan-tuan, lepas Nabi wafat, mereka bertebaran di atas muka bumi. 100,000 lebih para sahabat tu di mana kubur mereka? 10,000 sahaja kuburnya ditanam dekat Mekah Ma'la. 12,000 sahaja kubur para sahabat yang ditanam di Madinah. Yang lain tu tuan-tuan bertebaran. Tetapi yang paling banyak selepas daripada Mekah Madinah adalah di bumi Syria. Bumi Syria sahaja tuan-tuan 10,000 sahabat. Di negara China pun ada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Di India pun ada sahabat Nabi, di New Delhi tu tuan-tuan ada sahabat Nabi yang bernama Muslim bin Abdullah. Di Kalalah ni bahagian selatan ni pun ada kubur sahabat Nabi tuan-tuan, Malik bin Dinar. Bahkan hari ini tuan-tuan, tempat di mana umat Islam sedang diperangi di Arakam tu tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak, di Arakam tu tempat di mana mula-mula masuk Islam tu, di zaman permulaan Islam lagi tuan-tuan, di zaman kerajaan Osman bin Affan lagi. Osman bin Affan telah menghantar dia punya membalik Islam untuk mengislamkan penduduk-penduduk di Arakan tu tuan-tuan. Bahkan penduduk di Arakan ni tuan-tuan, dia ni bukan Bangla, dia juga bukan orang Burma. Sebab itulah orang Burma ni tuan-tuan yang beragama Buddha sangat anti kepada mereka, sebab mereka satu etnik, bukan daripada bangsa Burma.
Dia ni campuran orang Arab pun ada, campuran Bangla pun ada, campuran Parsi pun ada, campuran Afghanistan pun ada. Di mana tuan-tuan, Arakan ni dahulu adalah pusat pemerintahan Islam dulu. Kerajaan Islam berapa ratus tahun dahulu, 200-300 tahun. Akhirnya 17 berapa tuan-tuan, apabila Cina daripada Burma datang, mereka menghapuskan kerajaan Islam. Tuan-tuan kena tahu, inilah sejarah bagaimana kerajaan campa Islam dihapuskan, bagaimana kerajaan Melayu kita tuan-tuan di Segenting Kera tu tuan-tuan dihapuskan. Daripada Segenting Kera tu tuan-tuan sampai ke Santung, sampailah ke tuan-tuan ke Petani tuan-tuan. Itu kerajaan Islam dahulu tu. Tetapi apabila datang satu bangsa namanya Cina Tai tuan-tuan, mereka menghapuskan kerajaan Islam. Tuan-tuan boleh baca sejarah bagaimana dahsyatnya perluasan kuasa yang dilakukan oleh bangsa Cina. Cina Viet menghapuskan bangsa Melayu campa tuan-tuan. Cina tu asal daripada negara Cina, Viet. Cina ni tuan-tuan, dia punya banyak bahasa dia. Bahasa Viet, Cina Vietnam menghapuskan bangsa campa, menakluk dan menguasai kerajaan Melayu campa. Kemudian Cina Tai tuan-tuan, dia turun ke bawah, dia menghapuskan kerajaan Melayu Segenting Kera, kerajaan Melayu Petani. Dulu banyak kerajaan Islam kat situ, kerajaan Melayu Petani, kerajaan Melayu Segenting Kera. Segenting Kera dulu namanya kerajaan apa saya tak ingat tuan-tuan. Kemudian demikian juga kerajaan Islam tuan-tuan diarahkan tu. Dulu kerajaan Islam, tapi datang dia punya Cina daripada selatan dia punya Cina yang lebih kurang bangsa Burma tuan-tuan. Inilah penghapusan etnik yang berlaku di dalam sejarah. Sebab itulah tuan-tuan, kita sangat takut hari ini. Bayangkan di zaman Abdullah Badawi dahulu, 100,000 bangsa Cina masuk ke negara kita, tiba-tiba senyap. Hari ini MCA keluarkan kenyataan minta supaya kerajaan menerima warga negara Cina yang hilang tu lebih kurang 10 tahun yang lalu tuan-tuan, 20 tahun yang lalu, supaya menerima warga negara mereka, sedangkan mereka ni bahasa Melayu pun tak tahu. Ini desakan daripada bangsa Cina supaya menerima warga negara mereka. Lebih-lebih lagi kita sekarang ni dah ada hubungan diplomatik direct dengan negara Cina. Mereka boleh datang bila-bila masa sahaja. Tuan-tuan, tidak boleh bersangka baik dengan Cina ni. Cina ni tuan-tuan pernah menghapuskan bangsa campa, dia pernah menghapuskan bangsa Melayu di Segenting Kera, dan dialah yang menghapuskan kerajaan Islam di Arakan. Itu sejarahnya tuan-tuan. Orang kata Cina ni tidak pernah menjajah, tidak. Itu sejarahnya tuan-tuan. Demikian juga sahabat Nabi, ada yang mati di Pulau Cyprus, ada yang mati di negara Eropah. Mana sahabat Nabi ni tuan-tuan bertebaran di atas muka bumi, termasuklah di Syria. Abu Darda, ini kubur Abu Darda. Abdullah ibn Jarrah yang telah membuka negara Syria. Bahkan panglima pejuang-pejuang Islam, di antara Salahuddin Al-Ayyubi, makam Imam Nawawi. Siapa tak kenal Imam Nawawi? Tak kenal Imam Nawawi sajalah, makuk hayung lah tuan-tuan. Sebab Imam Nawawi ni mazhab Syafi'i. Imam Nawawi ni karang kitab hadis arba'in dan berpuluh-puluh lagi kitab tuan-tuan. Ibn Katsir, siapa tak kenal Ibn Katsir? Mazhab Syafi'i. Tuan-tuan tahu tak, Imam Ibn Katsir ni tok guru dia adalah Syekh Ibn Taimiyah. Dan Ibn Qayyim ni anak murid kepada Syekh Ibn Taimiyah, Ibn Zahabi, Imam An-Nawawi, Ibn Arabi, macam lagi ulama-ulama. Bahkan ulama-ulama yang hebat di kurung yang ke-20 ni tuan-tuan. Syekh Abdul Fattah Abdul Ghadah, dia ni adalah keturunan Khalid bin Al-Walid, dah meninggal dunia dah lah. Syekh Mustafa Masyhur, Syekh Mustafa Sabai, di antara ketua Ikhwan Muslimin di Syria. Syekh Abdullah Nasih Halwan, pengarang kitab Tarbiyatul Aulad. Syekh Ramadan Al-Buti yang karang kitab Fiqh As-Sirah An-Nabawiyah, dia baru meninggal dunia 2-3 tahun lepas. Tengah mengajar macam ni, masjid dia telah dibom. Yang bom dia siapa? Puak-puak Syiah. Syekh Ali As-Sabuni, pengarang kitab tafsir. Syekh Al-Qayyim Rejah, ini semua di antara ulama-ulama yang hebat tuan-tuan. Kemudian termasuklah Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin ni tuan-tuan di antara tokoh yang sangat dibenci oleh Syiah. Kubur dia ada di mana?
kubur dia ada di bandar Damsyik, tuan-tuan. Nah, tuan-tuan, orang Iran, orang Syiah, orang Iran ni tuan-tuan, Syiah Iran ni samalah. Nah, dia ni hantu kubur. Hantu kubur. Pantang dengan kubur wali-wali je, panglima-panglima perang dan seumpama dia akan pergi sembah. Tapi tuan-tuan, buat Syiah ni tuan-tuan, dia tidak pernah pergi ke kubur-kubur sahabat seperti mana kita tunjuk tadi. Dia tak pergi, dia tak sanjung, bahkan dia nak dibakarnya kubur sahabat. Tuan-tuan tahu tak, hari ini kubur sahabat bila tu habis kubur dia tuan-tuan dekat dengan masjid, dengan masjid-masjid dibom. Kubur Khalid bin Al-Walid dibakar. Kubur Khalid bin Al-Walid dan masjid dia juga telah dibakar. Banyak masjid-masjid, kubur-kubur para nabi, kubur para sahabat tuan-tuan dibom. Yang selamat ni Salahuddin ni. Salahuddin ni sebab duduk dekat kota Damsyik. Duduk di kota Damsyik. Dan kalau dia bom memang marahlah umat Islam kat sana. Nah, ini puak Syiah tuan-tuan. Dan dia sangat benci kepada Salahuddin Al-Ayyubi ni tuan-tuan. Jadi kubur-kubur sahabat ni tuan-tuan, hari ini berhadapan dengan dua masalah. Puak Syiah bedil dia punya masjid, bedil dia punya kubur. IS pun demikian juga, bedil juga masjid, bedil juga kubur para sahabat. Sebab IS ni kan jenis Wahabi, jenis apa ni, dia tak suka orang duk pergi ke kubur ni. Dia kata bid'ah. Itu masalah puak IS ni tuan-tuan. Dia ahli sunnah dah tapi melampau pula. Dia tak suka kita pergi ke kubur, ziarah kubur. Kan ziarah kubur kan sunat mengikut mazhab kita. Jangan kita duk sembah, jangan kita duk ni, sudahlah ziarah tak apa. Nabi pun suruh kita ziarah. Bukannya seperti mana puak-puak Iran, puak-puak Syiah, dia pergi tuan-tuan duduk gosok kubur. Puak Iran, puak Syiah ni memang hantu kubur. Tapi kubur sahabat mana dia pergi? Nah, dia tak pergi kubur sahabat. Sebab semua tu sahabat tu adalah sahabat yang bukan dia punya puak Syiah. Sahabat yang puak Syiah saja yang dia pergi. Sahabat seperti Sayyidina Husain. Nah, Sayyidina Husain kan dia kubur dia dekat Mesir. Oh, jadi tumpuan tuan-tuan. Jadi Salahuddin ni tuan-tuan, dia berjaya menyatukan sebab apa dibenci oleh puak Syiah? Sebab dia menjatuhkan kerajaan Fatimiyah. Kerajaan Fatimah di Mesir tu. Lepas dia jatuh kerajaan Fatimah, dia pun kuasai Mesir. Lepas dia kuasai Mesir, disatukan dengan Syria. Dengan bila Mesir dan Syria bersatu, barulah dia dapat menguasai Palestin dan Masjid Al-Aqsa. Itulah jasa Salahuddin. Inilah kerajaan Salahuddin Al-Ayyubi tuan-tuan. Mesir, sebahagian daripada Yaman, dan di antara sungai Furat, Mosul, sehinggalah ke sungai Nil. Nah, dia dapat menyatukannya. Ini kubur Salahuddin masih lagi dalam keadaan baik. Orang Eropah pun pergi ziarah kubur Salahuddin tuan-tuan. Orang Eropah cukup banyak pergi ziarah kubur Salahuddin di kota Damsyik. Tapi puak Syiah tak suka kubur Salahuddin. Sebab apa orang Eropah pergi ziarah? Sebab dia baca sejarah macam mana tokoh ni boleh mengalahkan dia punya tentera-tentera Salibiyah. Dan bagaimana baiknya Salahuddin, bagusnya akhlak Salahuddin ni. Tuan-tuan, di antara akhlak Salahuddin tuan-tuan yang sangat dikagumi oleh orang Eropah, macam mana Salahuddin ni mengubat penyakit Raja The Lion Richard Lion, kenapa apa? Lion Richard. Nah, ketika mana dia sakit tu, dia menyamar sebagai seorang doktor. Bahkan dia memang seorang doktor, seorang tabib. Dia menyamar, dia boleh menyembuhkan penyakit dia punya musuh dia sendiri. Padahal ketika itu dia boleh ambil peluang untuk membunuh Raja Lion tadi tuan-tuan. Inilah Sultan Nuruddin Az-Zinki, sultan yang memerintah di negara Syria. Sultan Nuruddin Az-Zinki ni pak saudara tuan-tuan kepada Salahuddin Al-Ayyubi. Dia mengarahkan sultan, dia dah mengarahkan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi pergi ke Mesir, kuasai negara Mesir yang dikuasai oleh Syiah ketika itu. Dan apabila dan Sultan Nuruddin ni tuan-tuan, sejarah dia memang cukup hebat. Dialah di antara raja yang mempertahankan umat Islam daripada serangan tentera-tentera Salibiyah. Dan tuan-tuan, dia ni Nabi SAW datang melalui mimpinya. Tuan-tuan pernah dengar kisah bagaimana musuh Islam cuba nak curi dia punya mayat Nabi, dia punya jasad Nabi SAW di dalam Masjidil An-Nabawi. Nah, di bawah pemerintahan beliau lah. Macam mana Nabi SAW datang melalui mimpi. Dia kata, wahai sultan yang adil, bantulah baginda. 2-3 kali Nabi datang melalui mimpi.
Dia pun bangun, dia termenung, apakah maksud hadis Nabi, apakah maksud mimpi Nabi SAW datang melalui mimpi. Maka dia pun kumpullah para ulama. Maka ulama pun menyatakan, tuan-tuan, apa dia? Dia kata, baik tuan hamba, baik tuanku pergi ke Madinah sekarang ni. Baik tuanku pergi ke Madinah dan selesaikan masalah apa yang Nabi SAW datang melalui mimpi ni. Selagi mana masalah ini belum selesai, dinasihatkan baginda jangan balik ke kota Damsyik. Berbulan-bulan tuan-tuan dia berada di Madinah, di samping bersama dengan makam Nabi SAW. Dia berusaha memikirkan apakah yang Nabi Mesih Nabi SAW datang melalui mimpi tadi. Habis tuan-tuan dia cek, apakah benda yang Nabi SAW suruh selamatkan dia, sehingga penduduk Madinah ketika itu dicek seorang demi seorang. Takut ada musuh-musuh yang bukan Islam, dicek semua orang Islam. Tetapi konon-kononnya tuan-tuan, ada seorang hamba Allah daripada Maghribi yang asalnya dia adalah penduduk negara Sepanyol. Dia berpura-pura memeluk agama Islam. Dia orang Kristian, daripada negara Sepanyol. Dia duduk lama di Maghribi. Dia datang berpura-pura memeluk agama Islam. Dia banyak bagi derma kepada masyarakat. Nah, dialah tuan-tuan yang korek kubur Nabi SAW. Dia sewa rumah tu memang dekat sangat dah tuan-tuan dengan Masjid An-Nabawi. Nah, apabila Sultan Nuruddin Az-Zinki cek tidak ada apa-apa dalam Masjid Nabawi pun, tidak ada kesan apa-apa yang menyakiti hati Nabi SAW, menyakiti jasad Nabi dan seumpamanya, maka terlitahlah Sultan Nuruddin Az-Zinki ini, kemungkinan ancaman ini bukan daripada masjid, tetapi ancaman ini daripada sekitar masjid. Setiap rumah di sekitar masjid itu tuan-tuan digeladah. Tiba-tiba dia dapat maklumat bahawa ada orang yang bukan penduduk Madinah yang tinggal lama dekat sini dah berbulan-bulan dah, dan dia ni sangat pemurah, sangat baik dan sangat alim. Tiap-tiap pagi dia pergi sembahyang berjemaah dan seumpamanya. Maka Sultan Nuruddin kata, bawa aku ke rumah tersebut. Bila masuk ke rumah tersebut, dicek rumah tersebut, kapek ni semua telah dibuka, tika-tika dibuka. Alangkah terkejutnya bila buka sahaja kapek ni tuan-tuan, ada lubang tadi tuan-tuan dah hampir sampai dekat dengan kubur Nabi dah. Itu dia bagaimana perancangan. Ada 2 kali berlaku peristiwa bagaimana jasad Nabi nak dicuri. Inilah kali yang pertama yang berlaku di dalam sejarah. Nabi SAW datang melalui mimpi kepada Sultan Nuruddin Az-Zinki, bapa saudara kepada Salahuddin Al-Ayyubi. Akhirnya orang tersebut telah dipancung tuan-tuan. Dan dia ni tuan-tuan sangat berusaha untuk membebaskan Palestin, Masjid Al-Aqsa, sehingga dia membina mimbar. Selepas daripada beliau wafat berapa puluh tahun, barulah mimbar tadi digunakan di Masjid Al-Aqsa. Barulah Masjid Al-Aqsa dibebaskan oleh anak saudaranya Salahuddin setelah beliau mati hampir 80 tahun. Itulah jasa beliau sangat hebat, Sultan Nuruddin Az-Zinki ini tuan-tuan. Ini adalah kubur Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang juga terdapat di mana? Di kota Damsyik. Seorang sahabat, seorang yang warak, seorang tabi'in yang sangat warak. Dia ni cucu kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab tuan-tuan. Jadi apakah yang dikatakan bahawa inilah dia bumi yang bakal berlaku peristiwa akhir zaman tuan-tuan. Jadi sebelum kita nak cerita tentang hadis akhir zaman, cuba tuan-tuan tengok masjid apa ni tuan-tuan. Apakah istimewa masjid ini? Masjid ini Nabi SAW menceritakan inilah masjid tempat di mana turunnya Nabi Isa AS. Masjid ini adalah masjid di mana turunnya Nabi Isa AS. Tuan-tuan nampak tak menara yang berwarna putih? Nabi SAW menyebut bahawa Isa ibnu Maryam akan turun di menara yang berwarna putih di satu tempat yang namanya adalah Damsyik. Inilah tempatnya. Asalnya tuan-tuan dia adalah gereja yang telah dibeli oleh pemerintah Marwan bin Abdul Malik, pemerintah kerajaan Bani Umayyah. Dia beli dahulu separuh saja. Kristian tak nak jual tuan-tuan gereja tersebut untuk umat Islam. Dapat beli separuh jadilah, kata kerajaan, kata Marwan bin Abdul Malik. Sebelah ni lah. Ini sebelah ni tuan-tuan. Hak sebelah sini
mereka tak nak jual, sebab mereka percaya Nabi Isa akan turun dekat sini. Jadi separuh-separuh sebelah sini dimiliki oleh orang Islam, separuh lagi dimiliki oleh bukan Islam. Macam inilah tuan-tuan, zaman dulu macam inilah masjid, separuh-separuh. Warna putih ni orang Islam, orang sebelah sini yang bukan Islam. Nah, jadi ketika mana orang Islam sembahyang, dia pun sembahyang sebelah sana. Orang Kristian, lama kelamaan Kristian tak tahan. Bila ramai orang Kristian memeluk agama Islam, akhirnya dia pun jual habis gereja tersebut. Jadi gereja tersebut, tuan-tuan, adalah gereja yang paling tua yang dibina di zaman kerajaan Romawi. Dan gereja ini sangat istimewa kerana terdapat makam Nabi Yahya alaihissalam yang disebut oleh orang Kristian sebagai John the Baptist. Siapakah Nabi Yahya alaihissalam? Nabi Yahya alaihissalam adalah anak kepada Nabi Zakaria. Nabi Zakaria dibelah kepalanya. Nabi Yahya juga dipotong badan-badannya oleh Bani Israel, ditanam dekat situ tuan-tuan. Ayah dia Nabi Zakaria tuan-tuan, makamnya berada di Halib, di Aleppo hari ni yang banyak kena bom tu tuan-tuan. Jadi anak dia Nabi Zakaria ditanam dekat sini, dan kemudian telah dibeli oleh kerajaan Marwan bin Abdul Malik dan dijadikan sebagai masjid. Jadi dia repair balik. Ni besar masjid ni, dia repair balik tuan-tuan. Dia menara dia ada duanya. Ini menara warna putih, ni warna putih ni, dan yang keduanya adalah menara warna hitam. Menara warna hitam ni maknanya menara yang baru dibina, menara yang baru dibuat, menara yang baru dibuat. Asalnya menara warna putih, di mana menara warna putih inilah Nabi SAW menyatakan turunnya Nabi Isa. Nah, sebelum berlakunya kiamat. Jadi menara yang warna putih ini, kata Nabi, dia terletak di kota Damsyik. Terletak di kota Damsyik. Maknanya itu peristiwa akhir zaman yang berlaku. Yang kedua, Nabi SAW menyebut tuan-tuan tentang kota Damsyik ini, tentang Syariah ini. Nabi kata apa? Fustatul muslimin yaumal mahallatul ghutah ila janibil madinatu yuqala laha Damsyik. Fustatul muslimin, benteng kita, kubu kita umat Islam, yaumal yauma malhamatul ghutah, di hari di mana berlakunya perang ataupun fitnah yang sangat dahsyat. Nah, malhamatul ghutah ni tuan-tuan, perang yang sangat dahsyat. Perang yang sangat dahsyat tuan-tuan. Nabi kata ila janabil Madinah, dia terletak di pinggir Madinah, yuqalu laha, yang dinamakan pada hari tersebut sebagai Damsyik. Dinamakan sebagainya adalah kota Damsyik. Padahal tuan-tuan, kota tersebut belum lagi dinama Damsyik lagi tuan-tuan. Zaman Nabi, kota Damsyik ni belum lagi dibuka tuan-tuan. Nabi dah cakap dah bahawa benteng umat Islam ini ketika mana berlakunya perang besar, perang dunia ketiga, ulama sebut malhamatul ghutah ni adalah malhamatul kubra, perang dunia yang ketiga, dunia yang ketiga tuan-tuan. Nabi sebut dia adalah berada di pinggir kota Damsyik. Itulah, di pinggir kota Damsyik tuan-tuan, hebatnya. Hadis yang ketiga, ini semua hadis yang menceritakan tentang perjuangan akhir zaman kita. Benteng kita, tempat berlakunya perang adalah di kota Damsyik ataupun di Syria. Daripada Ibnu Hawalah, Nabi SAW bersabda, akan berlaku pada urusan agama ini, yakni berlakunya perang kepada agama ini, sehingga kamu akan menjadi tentera yang berpasuk-pasukan. Allahu Akbar. Kita dah ada tentera-tentera yang berpasuk-pasukan. Satu tentera, satu tentera di Syam, bukannya satu aja tentera. Maknanya sekarang ni sedang umat Islam sedang berperang dekat Syam. Tentera orang Islam sekarang ni mereka sedang berkumpul mempertahankan Syam. Satu tentera lagi sedang mempertahankan Yaman. Tengok tuan-tuan, Nabi sebut Yaman, Nabi sebut Syam, Nabi sebut, menunjukkan kita sekarang ni sudah berada di permulaan akhir zaman. Tengok puak-puak Syiah di Syam, kita berperang dengan puak Syiah, dengan Yahudi, dengan Kristian. Di Yaman hari ini kita berperang dengan Syiah, dengan Yahudi, dan juga dengan Amerika Syarikat. Syiah di Yaman, siapa bantu? Iran.
Siapa yang batu? Yahudi. Siapa yang batu? Amerika Syarikat. Sama seperti mana di Syria. Siapa yang batunya? Rusia, Amerika Syarikat dan juga Yahudi. Dan satu lagi tentera di negara Iraq. Tengok, dijatuhkan Saddam Hussein. Tuan-tuan, dinaiknya Syiah. Hari ini Amerika dan Yahudi yang menguasai minyak-minyak, telaga-telaga minyak di negara Iraq, tuan-tuan. Nah, negara Iraq yang kaya-raya tu, tuan-tuan, menjadi negara miskin. Habis telaga minyak dikuasai oleh Amerika Syarikat, oleh syarikat Yahudi. Nah, maka sahabat Nabi bernama Hawalah, pilihlah untuk kami ya Rasulullah, jika sekiranya kami sempat hidup di zaman tersebut. Jika sekiranya engkau kehendaki. Lalu Nabi SAW berkata, hendaklah kamu berada di Syam. Maknanya Nabi mengiktiraf perjuangan di Syam. Itulah kita kena bantu mereka. Sesungguhnya adalah bumi pilihan Allah, di mana di situlah terdapatnya hamba-hamba pilihannya, para anbiya paling ramai, para wali, ulama-ulama, sahabat-sahabat, seperti mana kita sebut tadi, paling ramai, tuan-tuan, dikebumikan di bumi Syam. Sekiranya engkau tidak dapat pergi ke sana, hendaklah engkau berada di Yaman. Jadi kita kena bantu juga Yaman. Berilah minum daripada tadahan air kamu kepada mereka. Paling kurang bagi air kepada mereka, tuan-tuan. Maka sesungguhnya Allah telah memberi jaminan kepadaku dengan negeri Syam dan penduduknya, bahawa mereka ini mati syahid, bahawa mereka ini, tuan-tuan, mati nanti masuk syurga. Bahkan Allah memberi jaminan bahawa bumi ini tidak akan jatuh kepada tangan bukan Islam. Inilah perjuangan kita akhir zaman, tuan-tuan. Benda yang disebut oleh Nabi sekarang sedang berlaku di negara Syam, sedang berlaku di negara Yaman, menunjukkan kita sekarang ni, tuan-tuan, sudah berada di mukaddimah akhir zaman dah. Sudahlah, apa yang berlaku di negara Syam adalah mukaddimah perang dunia yang ketiga. Rusia dia bagi amaran, dia kata kalaulah Arab Saudi masuk saja tentera darat, berlakulah perang dunia ketiga. Kalau NATO, khususnya Turki, kan Turki kan dia tentera NATO, masuk aja tentera darat, akan berlaku perang dunia ketiga. Sama ada Arab Saudi ataupun Turki yang akan campur tangan di Syria, berlakulah perang dunia ketiga. Itu amaran Rusia, tuan-tuan. Amaran Rusia. Alhamdulillah. Walaupun Turki, walaupun Arab Saudi, dia tidak campur tangan secara langsung, tetapi banyak juga membantu umat Islam di sana. Jadi Nabi SAW sebut di dalam hadis yang kita baca tadi, pustatul muslimi yaumal malhamatul ghutah, benteng kita umat Islam ketika mana berlakunya perang di akhir zaman nanti, perang yang besar, perang dunia yang besar, ila janibil Madinah, dia adalah terletak di pinggir satu bandar yuqala laha, yang hari itu disebut Damsyik. Inilah kota Damsyik ni, tuan-tuan. Inilah kota Damsyik. Di mana, tuan-tuan, semuanya ada sejarah belakang ni. Ni belakang ni, tuan-tuan, dia ada panggil Jabal ni kan, Jabal ni. Tuan-tuan tahu tak sejarah tentang Jabal tu? Bukit tu, tuan-tuan, adalah tempat di mana Qabil dan Habil berlakunya pembunuhan. Qabil dan Habil berlakunya pembunuhan di situlah. Qabil dan Habil meletakkan dia punya dia punya nazar dia kan, korban dia. Habil meletakkan kibah yang sangat besar. Qabil letak dia punya gandum-gandum yang dah busuk. Tiba-tiba kibah yang segar yang daripada Habil tadi telah diterima oleh Allah. Lalu Qabil pun membunuh Habil. Itulah pembunuhan pertama berlaku di belakang bukit inilah, tuan-tuan. Belakang bukit inilah. Itulah sejarah berkaitan dengan kota Damsyik ni, tuan-tuan. Banyak lagi lah cerita berkaitan dengan kota Damsyik ni, tuan-tuan. Kemudian akhir sekali saya nak bawa tentang hadis Nabi turunnya Nabi Isa. Ini akhir ni, Allah sekali lah sebelum berlakunya kiamat, di mana turunnya Nabi Isa alaihissalam dan Yahudi bergabung dengan Dajjal. Kita baca Melayu lah. Sebahagian besar mereka berada di Baitul Maqdis. Sebahagian besar mereka berada di Baitul Maqdis, yakni semua berkumpul dekat sana. Yahudi, Kristian, orang Islam, lah sekali nak rebut Baitul Maqdis. Pemimpin mereka adalah seorang lelaki yang soleh. Ini pemimpin orang Islam ketika itu.
Ketika pemimpin itu maju untuk mengimani solat subuh bersama dengan mereka, nak semayang subuh tuan-tuan, ketika itu mereka dah dapat kuasai Masjid Umawi tadi, tempat di mana turunnya Nabi Isa. Tiba-tiba turunlah Nabi Isa bin Maryam, kata Nabi kepada mereka di waktu subuh itu. Pemimpin itu pun undur ke belakang untuk memberi peluang kepada Nabi Isa AS menjadi imam. Dia berjalan mundur untuk mempersilakan Nabi Isa maju mengimani solat berjemaah bersama dengan orang Islam, bersama dengan tentera-tentera Islam. Lantas Nabi Isa AS meletakkan tangannya di atas kedua bahu pemimpin itu sambil berkata, majulah dan imanilah solat itu, kerana solat ini telah diiqamahkan untukmu. Pemimpin itu kemudian mengimani solat mereka. Setelah selesai solat, Nabi Isa berkata, bukakanlah pintu masjid ini. Pintu itu pun dibuka. Ternyata di belakangnya sudah ada Dajjal bersama dengan 70,000 Yahudi yang sedang kepung masjid tersebut. Semuanya membawa pedang tajam. Ketika itu tuan-tuan, senjata dunia ni, senjata yang canggih-canggih tak guna dah. Kita akan kembali kepada zaman pedang lah ketika itu tuan-tuan. Tak ada teknologi yang hebat-hebat ketika itu, semuanya tidak berfungsi. Dan sebelum berlakunya teknologi tak berfungsi ni tuan-tuan, kita hidup bergelak, guna pelita ayam balik tuan-tuan, guna pelita ayam. Kenderaan kuda adalah kenderaan utama, keldai adalah kenderaan utama. Ketika itu tak ada dah kereta-kereta tuan-tuan, kereta kapal terbang semua tak ada dah, kapal terbang, kuda semua dah tak ada tuan-tuan. Kita akan kembali kepada zaman seperti mana zaman Nabi dahulu. Ini sebelum berlakunya kiamat, Nabi SAW sebut. Maknanya kalau kita bergelak sekali-sekala tu, ingatlah satu hari nanti kita akan guna juga pelita ayam. Simpanlah pelita ayam tu, simpanlah lilin tu. Tuan-tuan, bersedialah dengan suasana demikian. Mungkin tuan-tuan kata, mungkin kita tak sempat dah ustaz, umur saya dah 60 tahun dah, 10 tahun lagi, 5 tahun lagi akan mati. Mungkin anak cucu cicit kita lah, wallahu alam tuan-tuan, mungkin anak cucu cicit kita lah. Tapi nak ceritanya tuan-tuan, teknologi yang moden hari ini tuan-tuan dah tak guna dah ketika itu. Tuan-tuan tahu tak, bila saya baca hadis ini tuan-tuan, saya baca laporan yang dikeluarkan oleh Mossad, oleh Amerika, NASA dan seumpamanya. Dia kata sampai satu saatnya, dia kata semua teknologi ini akan lumpuh. Saya baca juga laporan dan ulasan yang dibuat oleh pakar-pakar berkaitan dengan Malhamatul Kubra yang disebut oleh Nabi, perang dunia yang terbesar tu. Mereka kata bahawa perang dunia yang kedua ni, yang ketiga ni tuan-tuan, di ketika itu Islam akan naik dan akan menghapuskan Yahudi dan Kristian. Ini disebut juga di dalam kitab Bible dan di dalam kitab Injil. Kitab Bible, di dalam kitab Injil dan kitab Taurat bagi orang-orang Yahudi. Disebut tuan-tuan. Memang ada benda tersebut. Bukan sahaja Nabi yang sebut, tetapi memang ada di dalam kitab-kitab mereka. Perang dunia yang ketiga ni tuan-tuan tidak menggunakan lagi teknologi yang canggih. Kita akan kembali seperti mana zaman dahulu. Semua tak berfungsi belaka dah. Ketika itu tuan-tuan, senjata utamanya adalah kuda. Maka Dajjal cepat-cepat melarikan diri bila tengok Nabi Isa. Takut tuan-tuan. Ini cerita tentang Dajjal ni, lain kali lah kita cerita. Oh ni saat Dajjal nak mati dah. Dajjal nak mati dah. Sesungguhnya aku harus memukulmu, membunuhmu. Kamu tidak akan mampu melarikan diri daripada pukulanku, bunuhanku. Akhirnya Nabi Isa berjaya menangkapnya di pintu Lut di sebelah timur. Lalu Nabi Isa AS membunuh Dajjal tersebut. Di manakah pintu Lut? Sampai ke sekarang ni tempat tersebut namanya Lut tuan-tuan. Kita tunjuk tempatnya insya-Allah lepas ni. Allah pun mengalahkan orang-orang Yahudi. Tengok makna pertembungan kita yang terakhirnya adalah Yahudi dengan Kristian. Agama Buddha ni, penyembah berhala ni sampingan sahaja. Yang bagi nasihat tu tuan-tuan kepada Burma tu sebenarnya Yahudi, Kristian. Yahudi, Kristian. Presiden Amerika Syarikat tengok hak naik baru ni tuan-tuan. Itu melengkapkan lagi tuan-tuan apa yang disebut oleh Nabi SAW.
bahawa perjuangan kita akhir zaman adalah pertembungan kita di akhir zaman ini dengan Yahudi dan Kristian. Ronald Trump tu apa benda tu? Ronald Trump tu dia boleh naik tu bukan tuan-tuan dengan lobby Yahudi. Dengan lobby Yahudi tuan-tuan. Apabila dia memainkan sentimen anti-Islam, nak menghapuskan Islam di Amerika Syarikat dan memperkuatkan dia punya kuasa Israel tuan-tuan. Sebab itulah dia boleh menang. Sebab itulah dia boleh menang. Sebab Amerika Syarikat tu dibiayai oleh Yahudi tuan-tuan. Ekonomi mereka dikuasai oleh Yahudi, politik mereka dikuasai oleh Yahudi, oleh lobby-lobby Yahudi. Mana-mana yang mengambil hati Yahudi, mereka lah yang akan menjadi presiden Yahudi. Gerakan Freemason tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok sejarah gerakan Freemason, siapakah gerakan Freemason? Apakah gerakan Freemason? Gerakan Freemason ini adalah gerakan untuk kembali kepada bumi Palestin. Mereka berjaya. Tengok-tengok tuan-tuan, Washington tu tuan-tuan adalah presiden Amerika Syarikat yang keberapa tuan-tuan, sudah menjadi ahli Freemason. Tu tengok dahsyatnya gerakan Yahudi ni. Maka tidak ada satu makhluk ciptaan Allah yang orang-orang Yahudi yang bersembunyi di dekatnya kecuali Allah menjadikan makhluk tadi berbicara. Nabi kata baik makhluk tadi batu berbicara. Panggil umat Islam mari sini, ni belakang ni ada Yahudi. Pokok panggil, ta'ala ya muslim, ni Yahudi duduk belakangku. Tembok, binatang, ternak, kecuali pokok yang kata Nabi pokok tersebut namanya gharqa. Allahu akbar. Saya pergi ke Palestin, saya dapat tengok pokok gharqa ni cukup banyak tuan-tuan di tanah, di Gaza, sepadan dengan Palestin Gaza tu di tanah. Demikian juga di tebing barat, di masjid, kawasan Masjid Al-Aqsa, cukup banyak pokok ni di tanah. Nanti saya tunjuk pokok dia ni. Kerana pokok itu termasuk di kalangan orang-orang Yahudi. Nabi kata fa innahu min yahud. Jadi pokok gharqa tidak akan berbicara, yakni dia menyembunyikan Yahudi. Sebab tu Yahudi tanah. Semua makhluk tidak akan berkata. Semua makhluk akan berkata, wahai Abdullah, wahai hamba orang Islam, ini Yahudi, kembalilah, marilah bunuh Yahudi, kecuali pokok gharqa, kata Nabi. Jadi tuan-tuan, itulah perjuangan kita akhir zaman tuan-tuan. Dan Nabi SAW sebut dalam hadis yang kita sebut tadi, bahawa Yahudi ni tuan-tuan, Dajjal ni dia berperang. Tentera dia siapa dia? Tentera Dajjal. Tentera Dajjal ni kata Nabi, dia adalah Yahudi. Nabi sebut 70,000. Dalam hadis yang lain Nabi jelaskan siapakah 70,000 tu tuan-tuan. Siapakah 70,000? Nabi kata yattabi'ul dajjal minal yahudil asfan sab'una alfan alaihin tiyalisah. Dajjal akan diikuti oleh pengikut-pengikutnya yang berjumlah 70,000 Yahudi daripada Asfahan. Tuan-tuan sila tarik di dalam YouTube tu, Yahudi Asfahan. Ya Allah, sekarang ni mereka dah buat persiapan untuk menanti ketibaan Dajjal. Mereka akan menjadi tentera Dajjal. Di manakah Asfahan? Asfahan ni adalah ibu negara kerajaan Safawiyah, kerajaan Syiah. Hari ini dia menjadi bandar yang ketiga terbesar selepas daripada Tehran. Suatu masa dahulu dia ibu negara Syiah. Tuan-tuan tahu tak, masa kerajaan Syiah berkembang dahulu, ketika itu kerajaan Osmaniyah sedang naik. Berlaku peperangan di antara kerajaan Osmaniyah Turki dengan kerajaan Safawiyah Syiah tu tuan-tuan. Berjuta-juta mati di antara kedua belah pihak. Kalaulah kerajaan Osmaniyah Turki tak ada tuan-tuan, habislah negara Arab ni akan jadi negara Syiah. Itulah jasa kerajaan Osmaniyah Turki sangat besar. Lepas tu tengok, lepas Ayatollah Khomeini berlakunya revolusi Iran kan, dia cuba nak sebarkan Syiah sekali lagi. Tapi bagusnya Saddam Hussein pergi serang Iran. Tu jasa Saddam Hussein tuan-tuan. Kalaulah Saddam Hussein tidak pergi serang Iran tuan-tuan, habis dah. Dia tahu lambat laun ni Iraq ni akan jatuh juga ke tangan Iran. Sebab tu dia pergi serang Iran. Ialah ketika itu Amerika tengah bimbang dengan dia punya Ayatollah Khomeini. Tetapi sebalik itu memang ada kerjasama di antara Syiah dengan Amerika, dengan Rusia, dengan Israel dan seumpamanya. Sebab tu dia tidak akan bagi menang. Dia akan taja satu pihak, dia laga-lagakan kita umat Islam, dia tidak akan bagi menang mana-mana pihak.
biar kalau kedua-duanya jadi padang jaruk, padang terkukuh. Begitulah keadaannya di Yaman. Macam tu juga dekat Syria macam tu. Amerika dia tak bantu Syria sebab dia nak jaga masalah Israel, kepentingan Israel. Biarlah berperang, sebab dengan berperang tu Israel boleh jadi aman, kalau tidak hancur Israel. Tengok tuan-tuan hadis ni, Nabi kata Dajjal itu akan diikuti oleh 70 tentera daripada Yahudi, di mana Yahudi daripada Asbahan. Mereka ini memakai pakaian bernama talasiyah. Jubah ni tuan-tuan, ni talasiyah tu. Masa saya pergi ke Palestin, saya duduk dekat sini, memang saya tengok dia orang pakai ni, saya pun pakai. Saya ambil, saya letak atas bahu dia. Orang Yahudi tu tepuk-tepuk tangan saya, dia suka. Padahal kita nak tunjuk pada ni, tapi tak sempat saya nak masukkan gambar ni. Inilah talasiyah, pakaian yang berbelang-belang. Pakaian ini adalah pakaian tentera yang pengikut Dajjal, tuan-tuan. Mereka suka pakai pakaian ini, tuan-tuan, ketika mana beribadat. Jadi Nabi SAW memang jelas sebut di dalam hadis tersebut 70,000 Yahudi. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok dalam YouTube, Yahudi daripada Asbahan sekarang sudah membuat persiapan dan persediaan. Kemudian dalam hadis yang kita sebut tadi, Nabi menyebut yuqatilu ibnu Maryam Dajjal babul lud. Sekali lagi Nabi sebut dalam hadis lain. Nabi kata Ibnu Maryam, yakni Nabi Isa akan membunuh Dajjal di pintu Lud. Di manakah Lud? Lud adalah sebuah bandar di daerah tengah Palestin, hari ini dikuasai oleh Israel, sekitar 20 km di tenggara Tel Aviv, 3 km di utara Ramallah. Hari ini dia adalah menjadi lapangan terbang Israel. Itu dia, lapangan terbang antara bangsa Israel, Ben Gurion, terletak di bandar Lud. Itu dia, lapangan terbang antarabangsa Israel macam KLIA, tuan-tuan, terletak di bandar Lud. Lud ni tuan-tuan di tengah-tengah Israel hari inilah, Palestin itu. Jadi tengok dia, dia pandai, tuan-tuan, dia tahu Dajjal akan kalah dekat sini, dia pun buat lapangan terbang. Sebab apa? Sebab senang Yahudi nak lari. Dia nak lari ke Amerika Syarikat. Sebab Amerika Syarikat pak mentua dia. Pak mentua dia, tuan-tuan. Itulah hakikat sejarah, tuan-tuan. Ini cerita akhir zaman dah ni. Mungkin kita tak sempat berapa generasi, mungkin wallahu a'lam kita sempat ke tak, tapi nak ceritanya itulah, tuan-tuan, di akhir zaman nanti. Inilah pokok yang disebut pakai pokok Gharqa. Tengok ni, Binyamin Netanyahu dah tanam dah, tuan-tuan, cukup banyak tanam. Tu dia sejarah Gharqa. Inilah pokok Gharqa. Dia pokok dia berduri-duri, dia tak besar. Semua pokok di padang pasir ni, tuan-tuan, kambing makan. Nak cari, nak pilih rupuk-rupuk pokok-pokok mana ada sangat dekat padang pasir. Unta lebih-lebih lagi tak pilih. Unta ni, tuan-tuan, pokok yang berduri pun dia makan. Tapi pokok Gharqa ni unta sendiri pun tak lalu. Tak lalu nak makan. Kambing lagi lah tak lalu nak makan berduri. Bila musim panas, musim bunga, tuan-tuan, dia keluar bunga, dia tak ada buah. Ni pokok Gharqa ni, tuan-tuan. Jadi itulah, tuan-tuan. Jadi lain kali saya nak cerita tentang Syiah. Siapakah Syiah Alawiyyin? Syiah yang hari ini membunuh, tuan-tuan, yang membunuh umat Islam di Syria ni, tuan-tuan. Dan jadi macam mana berlakunya revolusi dekat sana, insya-Allah kita akan cerita dekat sana. Cuma akhir sekali kita nak cerita tentang adakah umat Islam masih lagi mempunyai harapan. Ni sikit lagi sebelum kita berhenti. Adakah kita mempunyai harapan, tuan-tuan? Sebab kita sebut 3 golongan tadi, mudah-mudahan kita termasuk di kalangan golongan yang ketiga yang mengharapkan penyelesaian Islam. Jadi kita bantulah sekadar kemampuan kita. Bayangkan misi aman Palestin, kita dah masuk yang ke-8 lah semenjak berlakunya krisis 2011. Tiap kali kita hantar bantuan tak ceritalah berapa juta. Ini yang terakhir, dan insya-Allah ni akhir bulan ni akhir bulan 12 ni atau pertengahan bulan 12 ni, tuan-tuan, kita akan hantar lagi. Sebab musim sejuk kat sana amat dahsyat. Ni yang ke-8 dah. Pelarian Syria, Palestin hidup daih di Lebanon. Kita masuk melalui Lebanon. Sebab kat sana ramai sangat pelarian. Inilah misi musim sejuk, bantuan musim sejuk Syria 2016. Dan kita akan hantar lagi, tuan-tuan. Aman Palestin dapat masuk ke Ken Yarmouk. Ken Yarmouk di mana, tuan-tuan? Ken Yarmouk ni, tuan-tuan, adalah di tengah-tengah kota Damsyik. Kita hantar sampai ke kota Damsyik, tuan-tuan. Kita hantar ke tengah-tengah kota Damsyik.
Nama baik Malaysia mudah untuk misi amal Palestin masuk ke sana. Alhamdulillah. Kita ni dikenali di peringkat antarabangsa. Peserta misi amal Palestin selamat pulang, alhamdulillah tuan-tuan. Dan tiap kali kita pergi, kerajaan mensyaratkan bawa pemberita, bawa berita rasmi. Sebab kita diaudit oleh kerajaan, duit kita tuan-tuan bagi tu kita diaudit. Jadi syarat nak audit, sebab tu tuan-tuan dapat pelepasan cukai. Tuan-tuan minta dengan saya resit, tuan-tuan kerja kerajaan dapat pelepasan cukai. Beserta amal Palestin kita bawa sekali pemberita. TV Al-Hijrah, misi agihan bekalan bantuan untuk pelarian Palestin Syria di Lebanon. Kita beli barang-barang dekat Lebanon, kita masuk melalui Lebanon. Ni dia, ni CEO amal Palestin. Tengok daihnya mereka tuan-tuan, duduk dalam kemah. Masya Allah tuan-tuan, sedihnya. Minyak, beli minyak untuk mereka 20,000 USD dolar, 84,000 ringgit untuk pelarian Palestin di Syria di Lebanon saja. Tak termasuk dekat di sana. Antara keluarga yang diterima bantuan keperluan asasi berupa telur, berami, roti, gula, biskut, indomie, minyak, selimut dan tilam. Bukit Fau di Lebanon sepadan dengan Syria. Tengok rumah mereka habis hancur apa semua sekali. Sangat sedih. Ini rumah-rumah sewa belakang ni. Mereka sewa daripada penduduk-penduduk di selatan Lebanon. Dan rumah mereka dah tak nak duduk dah. Memang kawasan tersebut memang bukit, sejuk, sangat sejuk. Kita pergi ni masa bulan 6 baru ni. Sejuk. Ni camp Barqa di Lebanon, sepadang dengan Syria betul-betul. Tengok tandah dia tuan-tuan, sedih. Kemah tandah macam ni saja. Masya Allah. Ni makcik ni dia bersihkan tandah 3 kali sehari, ambil upah. Tengok, kita bawa doktor sekali. Ini doktor, bawa doktor daripada Malaysia. Ini asalnya sekolah, dijadikan sebagai tempat dia punya ni sepadan Syria Palestin. Ni Syria ni belakang ni, Syria ni, Syria Palestin, sebelah sana Palestin, sebelah sini Syria di Bukit Golan di Lebanon. Tengok salji. Ni berita harian ni tuan-tuan, ni berita harian. Ini TV Al-Hijrah, selalu keluar TV Hijrah kan, kita bawa pemberita. Itu syarat. Ni semua amal Palestin ni, doktor. Ni orang-orang Arab yang bawa kami pergi sana. Alhamdulillah. Musim salji. Padahal kita pergi bulan 6 dah tu. Bulan 6 tu ada salji lagi kat sana. Memang sejuk sebab dia kawasan tanah tinggi. 2,000 kotak bantuan disediakan. Satu kotak seberat 30 kg dan berjumlah 50 USD dolar. Jumlah keseluruhannya 120,000 bersamaan dengan USD dolar 500,000. 120,000 USD dolar bersama 500,000 ringgit Malaysia. Ini bantuan. Kemudian kita pergi ke Ken Jamana. Sangat sedih. Ini semua sekolah dijadikan sebagai camp. Makna tak ada belajar lebih kurang saja. Ken Jamana. Amat sedih tuan-tuan, tengok. Amat sedih tengok. Saudara kita yang cacat, rumah mereka sewa. Amat sedih. Ni keluarga Palestin. Ni Kak Shima selalu keluar dalam TV ni. Amat sedih, dah lah sakit, tanggung. Ni rumah mereka. Ni kita pergi ke kota Damsyik ni tuan-tuan. Kawasan di sini dahulunya adalah sebahagian besar daripada rakyat Palestin dekat sana. Berbuk-buk bila kami sampai di kota Damsyik. Ni kawasan pelarian ni untuk dapatkan bantuan. Tengok rumah-rumah mereka habis kena bom, tinggal masjid je. Berbuk-buk tengok. Allahu Akbar tuan-tuan, sangat sedih. Sangat sedih. Ini kebeluran berlaku tempat di mana kita pergi ni. Kebeluran sangat dahsyat. Ini 2014 di kota Damsyik. Bawa roti je. Kem Yarmouk Damsyik Syria 2014. Bawa pemberita TV Al-Hijrah. Ni berita harian. Bawa roti tuan-tuan. Habis penempatan mereka, hancur habis. Masya Allah tuan-tuan. Dikawal ketat oleh tentera Syria. Ni tentera Syria. Jadi alhamdulillah kita mempunyai reputasi yang cukup baik. Misi kemanusiaan aman Palestin di kota Damsyik. Pelarian dikawal ketat. Rela diami sisa runtuhan. Rakyat Palestin yang duduk dekat sana. Bantuan sukar tembusi kota Yarmouk. Alhamdulillah kita boleh sampai. Rumah tengok dahsyatnya. Ni tengok tentera Syria ni tuan-tuan, dengan senjata mereka. Mereka cek, takut kita bawa senjata. Alhamdulillah. Ini hari Khamis lepas tuan-tuan, Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abdul Bakar
menyerahkan bantuan kepada amal Palestin, kepada ahli lembaga pengarah amal Palestin Hashimah Saleh ni, di mana amal Palestin sudah menghantar bantuan sebanyak 52 juta ke Syria dan ke Palestin dan Syria semenjak ditubuhan 10 tahun yang lalu. Ketika ini kem pelarian di Syria memerlukan bantuan sebanyak 25 juta. Jadi insya-Allah kita akan kumpul dalam tempoh beberapa tahun untuk kita hantar 25 juta. Maknanya sebab kita berdaftar secara rasmi tuan-tuan di bawah KDM. Di bawah KDM. Dan kita diaudit, sebab tu tuan-tuan mendapat pelepasan cukai. Jadi amal Palestin mengikut laporan H Metro adalah pertubuhan yang tidak bermotifkan keuntungan, berdaftar secara rasmi di bawah KDN dan diaudit setiap sen duit oleh audit negara, telah menghantar 52 juta ke Palestin dan Syria semenjak ditubuhkan 10 tahun yang lalu. Ketua Polis Negara buat kenyataan sebelum bersih, daripada beli baju demo, baik bagi duit kepada amal Palestin, lagi dapat pahala, kata IGP. Ini hari Khamis, demo hari Sabtu kan. Haji Hashimah ahli lembaga pengarah amal Palestin selepas memberi ucapan dan taklimat, alhamdulillah, kemudian ucapan pelancaran oleh Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar di dalam majlis pelancaran kempen Palestin tidak dilupakan bersama polis diraja Malaysia di Ibu Pejabat di Bukit Aman, dan mengarahkan setiap negeri mengadakan program yang sama. Alhamdulillah. Jadi Nabi SAW bersabda, man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza. Barang siapa yang menyediakan kelengkapan perang untuk jihad di sabilillah, kita juga dapat pahala jihad. Wa man khalafa, barang siapa yang tidak dapat pergi berperang. Wa man khalafa ghaziyan, barang siapa yang tidak dapat pergi berperang. Fi ahlihi bi khair, tetapi ahli keluarga dia kita berbuat baik. Faqad ghaza, kita juga dapat pahala jihad. Jadi tuan-tuan, saya ada bawa dia punya pamphlet keng musim sejuk yang kita akan hantar. Satu pamphlet ni lengkap dengan baju, dengan makanan, dengan obatan yang jumlahnya RM150. Nah, jadi tuan-tuan boleh dapatkan boleh dapatkan dia punya pamphlet ni daripada saya, insya-Allah. Tuan-tuan isi nama. Nah, ni dia. Tuan-tuan isi nama lengkap dia punya pamphlet ni tuan-tuan. Lepas tu tuan-tuan pun masuklah duit di dalam akaun bank ni, ada nombor akaun bank ni. Ambil gambar WhatsApp pada saya. Ambil gambar WhatsApp yang nama ni dan dia punya slip bank, hantar pada saya, dan insya-Allah kita akan hantar resip kepada tuan-tuan mengikut alamat melalui email. Dan akhir sekali, tuan-tuan cuba tuan-tuan tengok apa berlaku di bumi Syria lah. Hari tu kita tunjuk tapi tak puas hati hari tu.
قادم للجماعة فقد سألت شبيهون والله العظيم ولا خلال الدفعة الدقيقة بالبيت. انظروا مجاهدة هذا الفاجر بالمعصية. هؤلاء الأطفال سيحاسب عليهم كلهم يا فادي. العالم بطرانة بتدخل هون لكن نشتغل على مستعفين الأرض. قد صلاة قد صلاة معتدى يوهان صلاة معتدى قد شو جاي عبارة شو جاي عبارة خلاص قد صلاة معتدى كتير. طيب جوعان ولا أنت؟ شو عم تاكل؟ قل لي شو عم تاكل؟ ناكل سوشيش. يا الله أرجمشة تقصف الطيران الحربي يا الله يا رب يا رب يا الله الحي الجنوبي يقصف الطيران الحربي يا الله يا رب. بس أفهم ليش عم بترمي؟ يعني حكم لو الضعيف بس هيك. Begitulah tuan-tuan, kita buatlah, kita bantulah sekadar kemampuan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu kita dan membantu mereka semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma izzil Islam wal muslimin, Allahumma ansuril Islam wal muslimin, Allahumma ansuril ikhwanana al muslimin fi Palestin wa fi Suriah وفي برما وفي كل مكان. اللهم إنا نجعلك في نهور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Walhamdulillah. Jadi bersama dengan saya ni tuan-tuan adalah borang untuk program Muslim Sejuk, bantuan Muslim Sejuk. Nah, tuan-tuan letak nombor telefon dengan ni pun tak apa dah, nombor email. Dan satu lagi bagi yang nak potong secara bulanan, dia panggil auto debit ataupun direct debit, ada borang. Ataupun kalau nak terus bagi derma pun bolehlah tuan-tuan, ada tabung insya-Allah lepas sembahyang nantilah.